Di umur berapakah kamu tahu bahwasanya dengan membaca doa ini, insya Allah kamu akan terhindar dari 70 penyakit dan penyakit itu tidak akan bisa disembuhkan oleh dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin. Dibaca 3 kali setiap hari sebelum tidur sambil menahan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral kenyataan daripada video TikTok berkenaan satu kelebihan. Kononnya dengan membaca satu doa sahaja akan dapat menghindarkan diri pembacanya daripada 70 penyakit yang mana kesemua penyakit berkenaan tidak mampu diubati oleh seorang doktor. Tapi bukan sekadar baca, ada cara khusus pula untuk membaca ayat berkenaan. Tak jauh beza dengan bacaan tukang-tukang jampi yang mengajar pesakitnya untuk beramal. Sahabat-sahabat, jika benar dakwaan ini, maka ini adalah doa yang paling ajaib yang memberi jaminan yang luar biasa. Kalau waktu Covid dulu, kita semua baca doa ni, sudah pasti tak adalah kematian beramai-ramai pada zaman berkenaan. Namun pertanyaannya, adakah betul doa ini mempunyai fadilat sedemikian rupa? Adakah betul doa ini datang daripada sumber yang sahih atau ia sekadar reka-rekaan content creator yang mencari-cari perkara pelik supaya lebih ramai menonton konten berkenaan? Tak kisahlah siapa pun kena bohong, yang penting TikTokers dan YouTuber dapat income yang besar. Sahabat-sahabat, apabila saya buat semakan bagi kenyataan tentang kelebihan yang disebutkan di dalam video TikTok tadi, secara khususnya saya tak jumpa mana-mana ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan kelebihan berkenaan. Sekalipun membaca doa ini adalah termasuk membaca doa yang bagus kerana ia termasuk membaca doa yang ada di dalam Al-Quran, iaitu doa Nabi Ayub pada surah Al-Anbiya ayat 83. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan dan engkaulah yang maha penyayang daripada segala penyayang. Sahabat-sahabat, dalam semakan saya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah antara yang pernah menyebutkan kelebihan doa ini, iaitu dia kata hasil daripada tajrubah. Sesiapa yang membaca doa ini sebanyak 7 kali dalam keadaan dia sangat memahami maknanya, maka Allah akan menyingkap kesusahannya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah ulama yang hebat, mempunyai penulisan yang telah memberikan manfaat dalam dunia keilmuan Islam, tak kiralah di dalam bahagian akidah, dalam bahagian hadis maupun fiqah. Pun begitu, pendapat beliau di dalam kitabnya Al-Fawaid pada muka surat 201 berkenaan adalah hasil tajrubah atau disebut pengalaman peribadi yang terhasil bersama dengan pemerhatian peribadi beliau. Apabila sesuatu itu disebut tajrubah ataupun tajribah, maka ia bukanlah dalil ataupun bukti yang setara dengan dalil Al-Quran ataupun hadis. Kerana dalil Al-Quran dan Al-Hadis menyingkap perkara ghaib, sedangkan tajrubah tidak menyingkap perkara ghaib. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah, wahai Muhammad, tidak ada sesiapa pun, sama ada dia duduk kat langit ke ataupun dia duduk kat bumi, yang akan mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Jin ayat 26 hingga 27 pula, Allah Ta'ala sebut, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Dialah Allah yang mengetahui segala yang ghaib, maka dia tidak memberitahu perkara ghaib itu kepada sesiapa pun melainkan kepada orang yang diradai daripada kalangan Rasul. Sahabat-sahabat, ayat-ayat ini membuktikan bahawa selain daripada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tahu tentang perkara ghaib melainkan diri Allah Ta'ala sendiri. Nabi juga tak tahu Nabi SAW juga tidak mengetahui perkara ghaib. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub dan sebagainya tidak mengetahui perkara ghaib, melainkan Allah Azza wa Jalla memilihnya untuk mengetahui pada perkara-perkara ghaib tertentu, bukan kesemuanya. Justru itu muncul persoalan. Jika keadaan yang kita sebutkan itu berlaku kepada para nabi, bagaimana pula untuk ulama? Adakah mereka mengetahui perkara ghaib? Tidak. Ulama juga tidak mengetahui perkara ghaib. Justru itu, mereka tak tahu apakah kelebihan sebenar apabila melakukan amalan-amalan tertentu. Namun disebabkan mereka melihat berulang-ulang kali apabila seseorang melakukan sesuatu amalan, kemudian hajatnya diterima ataupun mudarat
terhindar, maka mereka pun sebut ini adalah tajrubah. Namun dalam tajrubah ada kelemahan yang besar, iaitu manusia tidak mengetahui apakah sebab yang sebenar sesuatu itu berlaku. Boleh jadi disebabkan dia membaca doa berkenaan, maka kesusahannya dihilangkan. Boleh jadi juga disebabkan sebab yang berbeza-beza. Boleh jadi takdir Allah telah menetapkan hal demikian. Dan boleh jadi juga ia terhasil daripada doa orang yang lain. Justru itu, tajrubah tidak mampu menjadi bukti sesuatu amalan itu ada kelebihan khusus. Justru itu sahabat-sahabat, apabila ada dakwaan dia kata ini pengalaman ulama, tajrubah, eksperimen dan sebagainya, maka yang diutamakan ialah pertanyaan, adakah amalan itu bersesuaian dengan sunnah baginda Nabi SAW ataupun tidak? Jika amalan berkenaan selari dengan sunnah baginda Nabi SAW, maka tak ada menjadi masalah untuk diamalkan. Tetapi jika ia menyeleweng atau mempunyai dakwaan yang melampau, ia patut ditolak. Bayangkan, dalam dakwaan dalam video tadi, bacaan doa Nabi Ayub yang kita tonton di dalam video TikTok tadi, diberitahu bahawa kelebihan membaca ayat berkenaan akan terhindar daripada 70 penyakit yang tak mampu diubati oleh doktor manapun. Dan cara membacanya pula khusus, iaitu baca 3 kali sebelum tidur tanpa nafas. Maksud dia kena baca anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Jenuh nak baca, habis nafas daripada niat nak hindar daripada penyakit. Last sekali kita yang kena penyakit baru. Sahabat-sahabat, bayangkan, dalam amalan berkenaan ia telah mengajak kita melakukan amalan dengan cara khusus yang dianggap cara itu mujarab. Ini adalah bentuk khurafat yang berselindung dengan bacaan doa yang ma'thur. Apatah lagi, Ibn Qayyim hanya sebut baca 7 kali akan menyebabkan kesusahan diselesaikan. Tetapi kawan kita dekat TikTok tadi ni bawa kelebihan baru lagi yang tak tahu dia pergi sandak kepada tajrubah ulama mana. Dia keluarkan kenyataan 70 penyakit yang tidak dapat diubati oleh doktor manapun dapat dihindari dengan membaca doa berkenaan dengan cara yang khusus. Sahabat-sahabat, saya nak ajak kita sama-sama menggunakan akal yang waras. Sekiranya dakwaan tajrubah terhindar daripada 70 penyakit ini benar, bagaimana ia sepatutnya dibuktikan? Pertama, mesti ada lebih daripada 70 orang pesakit yang telah didiagnosis dengan penyakit yang dijadikan subjek pemerhatian. Itu pertama. Kedua, mesti ada doktor Muslim yang amanah yang mengenal pasti bahawa wujud 70 penyakit yang sepatutnya terkena kepada seseorang, tetapi disebabkan dia membaca doa Nabi Ayub, maka ia terhindar daripada penyakit berkenaan. Jika kedua-dua perkara ini tidak dapat dibuktikan, maka dakwaan tajrubah atau pengalaman adalah karut-marut sahaja. Ia tidak boleh diterima. Lebih penting daripada itu semua sahabat-sahabat, dalam agama kita, tajrubah atau eksperimen atau pengalaman peribadi bukanlah dalil dan juga hujah. Apatah lagi jika benar doa tertentu boleh menghindarkan 70 penyakit. 70 penyakit yang tidak mampu diubati oleh mana-mana doktor pun. Maka sudah pasti bukan TikTokers ini yang mula menyebutkannya, bukan YouTuber ini yang menyebutkannya, tetapi yang sepatutnya mula menyebutkannya ialah Nabi kita Muhammad SAW. Pasti ia akan datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada hadis baginda Nabi yang menyatakannya. Sahabat-sahabat, saya memberi teguran ini bukanlah dengan maksud nak halang orang baca doa Nabi Ayub. Tidak sama sekali. Bahkan saya kata, bacalah doa ini apabila anda sakit. Kerana ia adalah doa yang ma'thur, datang daripada Al-Quran. Namun, saya berikan teguran ini kerana video berkenaan, video TikTok itu fokus mengatakan doa ini dapat menghindari 70 penyakit yang kronik. Sudahlah di sana tidak ada dalil Al-Quran, dalil hadis, bahkan tajrubah yang sahih. Ia juga tidak berkempen dengan amalan yang betul. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri sudah ajar kepada kita doa untuk melindungi diri daripada penyakit-penyakit kronik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW berdoa,
Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah aku daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Apabila ia datang daripada sumber yang sahih, apabila ia datang daripada hadis baginda Nabi SAW, tidak timbul lagi persoalan ini tajrubah ke, berapa orang ramai dah amalkan. Tidak ada kaitan tentang hal berkenaan, kerana apabila datang daripada hadis-hadis yang sahih, ia dapat menyingkap perkara ghaib. Jadi amalkan doa yang Nabi dah ajar, amalkannya sebanyak mana yang anda mahu. Moga-moga kita semua terhindar daripada segala penyakit yang kronik dan berbahaya, tak kiralah bilangannya 70 atau lebih daripada itu ataupun kurang daripada itu. Akhirnya kesihatan kita menyebabkan kita lebih kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, saya yakin dan percaya anda mahu untuk dapatkan ilmu berkaitan tentang agama Islam, kefahaman asas terhadap agama Islam dari peringkat yang awal sehingga kepada advance. Saya telah kumpulkan 5 buah buku yang saya jadikan ia combo yang bermanfaat kepada anda untuk memahami asas di dalam agama ini. 5 buku berkenaan ialah, yang pertama, buku Inilah Islam yang Semestinya Difahami yang ditulis oleh Syekh Ali At-Tantawi yang merupakan seorang penerima anugerah King Faisal yang merupakan anugerah sangat berprestij di dalam dunia Islam. Dan buku ini memberikan penjelasan secara padat berkaitan tentang agama Islam daripada peringkat asas yang awal sehingga kepada peringkat yang perlu diketahui di dalam zaman moden hari ini. Buku ini juga merungkai salah faham ramai orang. Mereka ingat nak faham tentang agama ini secara penuh memerlukan masa 2, 3, 4 tahun, 10 tahun. Ada yang menyangka bahawa sampai bila-bila pun tak akan dapat faham sepenuhnya. Buku ini merungkai salah faham berkenaan dan menjelaskan bahawa agama Islam ini adalah agama yang mudah dan sangat mudah untuk difahami. Buku yang kedua ialah buku yang dicadangkan oleh Dr. Muhammad Asir Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, yang bertajuk Ma'al A'immah. Buku yang merungkai 4 tokoh utama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Buku yang ringkas dan padat ini pasti akan membawa keterujaan kepada pembaca apabila mengetahui kisah-kisah yang jarang disebutkan oleh ramai orang tentang tokoh-tokoh berkenaan. Ketiga ialah buku yang saya tulis beberapa tahun lepas yang berjudul Asas Ilmu Hadis, yang memberikan penjelasan dan juga penerangan kepada kita tentang mudahnya belajar ilmu hadis. Ilmu yang mengkaji tentang kebenaran di sebalik kata-kata baginda Nabi SAW. Adakah benar Nabi SAW menyebutkan tentang hal berkenaan? Adakah sahih hadis itu ataupun ia adalah daif? Dan jika ia adalah daif, kategori apakah ia berada? Sehingga ia boleh dipertimbangkan untuk dijadikan amalan ataupun tidak mampu untuk dijadikan hujah. Buku keempat yang bertajuk Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah merupakan kumpulan 76 dosa-dosa besar dengan panduan daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi. Menjadikan istimewa buku ini, ia telah disemak, ditakhrij, ditaklik, diberikan komentar oleh Dr. Muhyiddin Mistu yang merupakan seorang tokoh besar ilmu hadis dalam dunia hari ini. Terakhir ialah buku poket yang menjadi amalan yang sepatutnya menjadi amalan seluruh umat Islam. Buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari, mengumpulkan zikir baginda Nabi yang sahih yang boleh diamalkan daripada waktu pagi, zikir-zikir pada waktu petang dan juga zikir pada waktu malam. Bagi orang yang tak mampu untuk membaca di dalam bahasa Arab, ada tulisan Rumi yang dapat membantu anda, memungkinkan anda membaca dan juga mengamalkan doa-doa dan zikir baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat, kelima-lima buku ini adalah combo Ramadan tahun ini. Harga asal bagi kelima-lima buah buku ini ialah RM153.30, tetapi saya nak bagi kepada anda dengan harga yang cukup istimewa untuk Ramadan tahun ini, hanya RM125 untuk 300 pembeli yang awal sahaja. Justru itu, segera WhatsApp saya 0133023316 untuk dapatkan combo ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.